Percubaan terus sampai ke percubaan ke mana kiri ni. Terus sebelah kiri sini. Silapan luang untuk belakang. Gol! Itu dia. Hasil kesilapan Kishan. Sebelah kiri. Terus cek rakan sebelah kanan. Lepas tanan. Bidang. Tu percubaan terus. Gol! Itu dia. Tu sama. Dia hantar di Lamongan. Cantik sekarang ini. Lepas. Terus ada lagi gol yang kedua. Dan itu dia. Gol daripada Pushen. Daripada pemain yang sama. Nama yang tidak perlu lagi diperkenalkan lagi. Satu nama menjadikan 2 gol pada malam ini. Jangan gerakan cantik sekarang ni, lepas bola tu. Shooting terus saja. Itu dia gol. Hat-trick daripada pemain ini. 3 gol dia menjadikan gol pada malam ini. Yang agak cantik juga.